Sebelum kita pergi jauh lagi, kita nak Tun Faizal jelaskan sikitlah apa sebenarnya sebab Datuk Wan Saiful Wanjan dan Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal ni dihukum oleh Lembaga Disiplin Bersatu. Apa sebab? Kalau macam WAF saya difahamkan itulah kan. Yang tadi tu lah. Yang tadi tu. Tapi saya difahamkan ada beberapa lagi aduan yang dibuat terhadap dia. Which saya rasa logik lah aduan itu dibuat. Sebab sebagai anggota Majlis Pimpinan Tertinggi, ada perkara yang melanggar perlembagaan dan juga kod etika dan tata kelakuan ahli dan tata kelakuan ahli. Misalnya dia ada kaedah untuk kita membuat siaran media, posting, mengeluarkan pendapat di luar, umum di luar. Jadi saya rasa ada dua yang dia buat secara mengeluarkan post di sosial media yang menjejaskan imej parti lah. Okey. Yang mungkin menyerang pemimpin dan juga menjejaskan imej parti. Yang itu melanggar perlembagaan dan juga kod etika dan tata kelolaan ahli. Ada perkara-perkara dia lah. Dan ada satu lagi kesalahan sebenarnya. Kesalahan ni berkaitan dengan aduan dia buat pemilihan lah. Yang ini saya difahamkan. Yang Wan Saiful ni memang tertera nama saya sebagai salah seorang yang buat aduan. Okey. Tiba-tiba pula boleh keluar nama kan. Memang betul saya buat aduan. Aduan saya yang pertama di atas macam Wan Saiful ni sebenarnya ada 4 aduan lah yang saya difahamkan ada 4 aduan, tapi 2 tu dah memang daripada saya lah. 2 ni adalah berkaitan, pertamanya berkaitan dengan tindakan mengkhianati institusi presiden dan juga parti apabila membuat rundingan tanpa mandat parti. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan pengumpulan ST yang bertentangan dengan perlembagaan parti.